Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cik Atika dan Cik Razi. Saya dari Wadah Daily ingin bertanyakan beberapa soalan tentang pengalaman Cik berdua dan pandangan terhadap Nurul Izzah sebagai calon Timbalan Presiden. Saya masuk waktu November 2014, sejurus selepas selesai pemilihan parti pada ketika itu. Kemudian bertugas di Lembah Pantai sebagai spesialis. Masuk November 2014, Datuk Seri Ibrahim dipenjarakan untuk kali ketiga pada Februari 2015. Kemudian YB Nurul Izzah bertanding di Pematang Pau pada 2018. Selepas menang tu baru saya keluar kerana keseluruhan masa pribadi lah. Saya masih lagi bertugas sebagai sukarelawan sehinggalah PRU 15 hari itu di Parlimen Pematang Pau. Bermula dengan YB Nurul Izzah semenjak tahun 2015. Ketika itu saya baru habis graduasi saya dan saya ingat perkara pertama yang diberi peluang oleh YB Nurul ketika itu bagi saya amat berat, tapi dia agak mencabar dan dia menguji juga saya punya ilmu dan kepakaran untuk menyiapkan pembentangan ataupun ucapan mengenai TPPE masa tu. Menariknya saya join YB Izzah ni adalah sehari selepas saya punya convocation. Itu yang saya tak boleh lupakan. Itu dia bagi saya peluang untuk contribute speech untuk TPPE untuk perbahasan di dalam parlimen. So dari 2015 sampai 2017 saya berkhidmat untuk YB Nurul Izzah jadi pembantu parlimen. Dia memang seorang yang detail, seorang yang orang kata fact tu memang perkara prinsip lah. Kalau fact semua saya kena tegur. Kadang-kadang kalau saya seorang, kadang satu tim kena tegur. Dan muka kita pun saya ingat lagi lah, satu tim kena tegur pasal ada beberapa fakta yang tersilap, ada fakta yang tinggal. Benda-benda macam ni YB Nurul Izzah memang seorang yang particular. Dia memang orang yang melihat kepada data dan fakta. Tapi kelebihan YB Nurul Izzah ni, kalau pengalaman saya kerja sepanjang 2015 hingga 2017 masa Lembah Pantai, masa saya nak mengenali dia tu adalah dia punya karisma dengan aura ketika berucap tu. Itu memang orang lain tak ada. Masa tu tim YB Nurul Izzah ni average umur dia 25 ke bawah tim di Pematang Pau. Dan YB Nurul Izzah memang memberi orang kata peluang untuk kita belajar. Bukan senang untuk mempertahankan seat Pematang Pau ini kerana ialah seat tradisi di mana ramai otak-otai yang ada di Pematang Pau itu kita pun kena santuni mereka. YB Nurul Izzah buat itu, dia mengajar saya bagaimana sebenarnya untuk pergi ke pilihan raya adalah jentera yang kita kena santuni pertama, bukan data saja. Maksudnya tanpa jentera, data tak berfungsi. Tanpa data, jentera pun tak berfungsi. There's only one option yang ada, support. Yalah, orang tanya kenapa sekarang sebagai anak kepada pimpinan Parti Keadilan, saya faham tentang naratif bertongkatkan nama ayah dia, tetapi cannot expect semua bakat-bakat dan talent-talent wanita muda ini hanya boleh diketengahkan lepas ayah mereka berpensiun daripada arena politik. YB Nurul Izzah daripada awal lagi bukan dia yang meluahkan hasrat untuk menjadi pemenang presiden. Bila kita nampak permohonan daripada cabang-cabang tu quite overwhelmed, lebih daripada 150. Maksudnya memang sebagai seorang Demokrat, I believe that kita memang tahu, okay, confirm lah ni akan masuk dan menang tak menang yang saya. Dari segi masa adalah orang argue tentang sesuai atau tidak, tetapi realiti politik ini beginilah. Realiti dia macam mana saya petik daripada Hamka kata, tidak ada perkara yang tetap itu hanyalah perubahan. So ini adalah satu kesempatan sebenarnya kalau saya nak beritahu kawan-kawan kajian. Kita bukan nak melihat perbezaan yang terlalu luas atau terbeza. Keterbukaan itu datang dengan tanggungjawab, bukan keterbukaan itu menyerahkan dengan dingin untuk melihat kepada perkara-perkara yang mungkin ditafsirkan salah.